Kalau anda beli 1 kg emas tahun 2000, anda dah senyap-senyap jadi jutawan pada hari ini. Ramai ingat emas ini simpanan biasa, tak nampak kuasa jangka panjang. Sebab itu, ramai lepaskan peluang. Bila harga rendah, kata mahal. Bila harga naik, kata menyesal. Tahun 2000, harga 1 kg emas cuma RM35,000. Hari ini lebih kurang RM660,000. Kita kira secara fakta, RM35,000 kepada RM660,000 dalam tempoh 25 tahun. Itu kenaikan hampir 19 kali ganda. Purata pulangan sekitar 12 hingga 13% setahun. Konsisten tanpa perlu anda trading. Tak perlu pandai market, tak perlu tengok chart hari-hari. Emas jaga nilai duit lawan inflasi dan naik dalam diam. Sebab tu orang kaya simpan emas, bukan kejar tapi jamin nilai. Persoalan sekarang bukan tentang emas mahal ke tidak. Anda nak mula hari ini atau cerita benda sama 10 tahun akan datang. Kalau ada plan nak kumpul emas, boleh DM atau komen untuk saya bantu dengan cara dan langkah terbaik buat anda.